Ramai tanya cikgu, bila ujian Maths boleh disimak? So, hari ini 21 April jam 12 tengah hari tadi dah boleh semak. Untuk mereka yang minta kos-kos yang ada hashtag tetapi program-program pendidikan untuk masuk ke degree bagi lepasan matrikulasi asasi STPM, STAM, diploma, DVM semua, jadi korang dah boleh semak. Jadi ujian Maths ini akan bermula pada 28 April hingga 9 Mei. Setiap orang dapat masa yang berbeza. Jadi korang layarilah imathsi.mohe.gov.my. Dekat situ nanti dia akan emailkan lah segala information yang penting. So korang kena sabar kalau belum dapat lagi. Okay. Maths ni adalah ujian untuk mereka yang ambil pendidikan saja. Dia nak nilai sama ada korang ada tak personality, sifat-sifat menjadi seorang cikgu. Jadi cuba komen, korang dah dapat belum ujian Maths ni dan korang dapat berapa hari bulan, jam berapa. Tolong komen supaya kawan-kawan lain faham. Okey, yang seterusnya, satu lagi yang penting adalah semakkan untuk kos yang bertemu duga bagi lepasan STPM dan setaraf. Maksudnya permohonan nak masuk ke degree. Yang ini korang kena pergi di portal universiti itu masing-masing. Ramai tadi tanya cikgu dalam live, dia kata, cikgu kenapa saya tak boleh semak lagi? Baiklah, sebenarnya pihak universiti ini akan menentukan sendiri sama ada hari ini ataupun hari lain. Mungkin kalau dia tak sempat, dia akan tunda. Tetapi setakat ini ramai yang kata untuk UKSI, UKM, UPNM, UUM, USIM, UMS, ramai yang kata diorang dah boleh semak. Jadi macam ni lah, caranya mudah. Cuba korang semua komen, korang minta universiti mana. Yang ini bukan pendidikan tau, kos yang ada temu duga saja. Jadi cuba korang komen, korang mohon universiti mana tadi dah boleh semak ataupun belum. Lepas tu katalah korang dapat UPSI dapat semak, kos apa? Cuba nyatakan dekat ruangan komen dan kawan-kawan yang lain yang belum dapat, korang boleh baca dekat situ sama ada dia universiti itu dah buka ataupun tidak. Setakat ini hanya beberapa je lah yang cikgu tengok. Banyak yang kata belum dapat lagi, contohnya macam UIA, lepas tu UTHM, USIM, itulah UM satu lagi, itu yang masih belum dibuka. Tapi korang cuba komen lah dekat ruangan komen yang mana universiti dah buka dia punya portal. Sebab cikgu tak boleh nak semak semua. Jadi cuba korang komen dan tanya kawan-kawan kat situ. Kalau dia kata dia dah dapat semak, cuba tanya dia kos apa, macam mana cara dia semak. Mungkin kalau kamu tak dapat buat sekarang, buat malam ni pun tak apa. Jadi sabar dulu. Cuba komen dekat ruangan komen dah dapat ataupun belum. Thank you guys and good luck. Yang penting jangan lupa tekan follow cikgu.